anak-anak kecil kita ni, terutama yang uh, umur beberapa tahun awal kan, mereka ni macam sponge. So apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, benda ni semua akan masuk dalam subconscious mind mereka dan membina minda mereka, membina cara mereka berfikir. Sebab itu sangat penting untuk kita pastikan, terutama pada 2 tahun awal kita kena pastikan 2 tahun awal sampai umur 5 tahun, umur-umur yang sangat-sangat membina cara fikir budak-budak ni adalah umur yang sangat penting untuk kita pastikan mereka dapat yang terbaik daripada kita, terutama ibu bapa. Sebab mainly apa yang mereka dapat adalah daripada ibu bapa. Kita kena pastikan mereka makan makanan yang berkhasiat, mereka dengar benda-benda yang baik-baik. Pendengaran ni dia bermula bukan daripada lepas lahir. Masa dalam perut ibu pun, bayi dalam kandungan ibu sudah boleh mula mendengar. Sebab itu sangat bagus ibu bapa kena cakap dengan baby dalam perut, bagi dia dengar bacaan Al-Quran, bagi dia dengar benda-benda yang baik-baik. Kalau masa tengah mengandung ibunya suka cakap benda yang tak elok, so risiko benda tu akan masuk dalam subconscious mind kanak-kanak. Apa yang mereka boleh dengar, apa yang mereka boleh lihat. So sama juga bila kita dengan anak-anak kita, kita kena pastikan kita tunjukkan yang terbaik. Kalau kita nak anak kita makan makanan berkhasiat, kita kena makan makanan berkhasiat. Kalau kita nak anak kita bila makan fokus pada makan, kita pun bila makan tak bolehlah ada background TV, ada pegang phone masa makan. Kalau kita nak anak kita makan dengan elok, kita pun samalah, tak bolehlah sambil makan sambil bersembang apa semua kan. So kita kena ada, kita jaga, kita tunjuk yang terbaik, baru anak kita boleh ikut yang terbaik. Apa yang anak kita lihat boleh akan bagi kesan kepada bagaimana cara dia berfikir. So dia juga tengok apa yang kita lihat. Kalau kita tengok cerita yang tak elok, jangan surprise kalau anak kita pun tengok cerita tak elok. Kalau kita suka tengok cerita yang mungkin menjolok mata kan, jangan surprise kalau anak kita pula akan ikut tengok cerita-cerita lucah dan sebagainya. Kalau kita selalu tengok cerita lawak yang teruk-teruk, lawak yang kotor, jangan surprise kalau anak kita pula bukan setakat melihat dan anak kita pun bercakap dan buat benda yang lucah dan kotor. So apa yang dia dengar pun sama. Kalau kita dalam kereta kita selalu marah-marah dan sebagainya, bagaimana interaksi kita dengan isteri, dengan pasangan kita, bagaimana interaksi kita dengan parents kita, semua anak-anak akan contoh dan mungkin akan lebih daripada apa yang kita buat. So ini yang kita risau. Dalam kereta, kalau ada anak-anak, kalau boleh road rage tu kena kontrol sikit. Marah orang, potong dan sebagainya, kita kena kontrol sedikit. Apa yang kita dengar dalam kereta, apa yang kita pasang. Kalau kita pasang tu semua DJ yang buat lawak kan, kelakar, itu saja benda yang dia dengar. So itu saja yang dia dapat. Dan kita nak benda yang baik-baik. So dalam kereta pasanglah mungkin hiburan-hiburan yang mendidik jiwa, pasang ceramah-ceramah, pasang Spotify motivasi, cerita para nabi, cerita kisah sahabat-sahabat. Dengarlah Syekh Umar Sulaiman dan sebagainya, Yasir Qadhi, dengar dalam kereta. Walaupun kan anak-anak kita, isteri tidur dalam kereta, bila kita pasang bacaan Al-Quran, kita pasang bunyi-bunyian yang baik tu, walaupun tengah tidur, benda tu akan masuk dalam minda mereka. Walaupun tak masuk secara minda sedar, minda separuh-sedar tu akan masuk. So dia akan membina cara kita berfikir. So anak-anak masa formative years ni lagi penting untuk kita pastikan mereka sentiasa masuk dengan benda yang baik, melihat benda yang baik, mendengar benda yang baik dan rasa benda-benda yang baik. Dan semuanya bermula daripada kita, ibu bapa, bukan dengan guru-guru. Daripada kita tunjuk yang baik, anak kita pun akan jadi baik, insyaAllah.